Baru-baru ini tular di media sosial satu rakaman memaparkan pertengkaran mulut yang berlaku di kawasan Metro Perdana, Kepong. Kejadian dikatakan berlaku pada 11 November 2025 di hadapan sebuah kedai gadget Ninjas Kepong. Berdasarkan maklumat awal, insiden tersebut tercetus apabila seorang wanita yang memandu kereta berwarna putih didakwa meletakkan kenderaannya secara double park sehingga menghalang laluan pengguna jalan lain. Tindakan itu menimbulkan rasa tidak puas hati seorang pemandu lain yang kemudian turun dari kenderaan dan menegur wanita berkenaan dengan nada marah. Keadaan bertukar tegang apabila kedua-duanya saling meninggikan suara di tepi jalan. Insiden berkenaan turut menarik perhatian orang ramai di sekitar kawasan perniagaan tersebut. Rakaman berdurasi kurang 1 minit itu kini tular di pelbagai platform media sosial, namun motif sebenar pertengkaran masih belum dapat dipastikan. Wah, tengok. Lagi